Hai, saya Puan Liza daripada Community Kitchen PPR Batu Muda. Hari ini saya nak tunjuk cara pembuatan Florentine Snapseed dan juga peanut butter oatmeal. First, kita akan pukul butter dan selepas tu kita akan masukkan gula caster dan juga brown sugar. Kemudian kita akan masukkan telur. Lepas tu kita akan pukul lagi lah. Pukul sehingga dia sedikit kembang. Selepas tu kita akan campurkan dengan tepung gandum, baking soda dan baking powder. Juga kita akan masukkan sekali peanut butter, roll oat dan juga chocolate chip. Selepas kita dah gaul sebati, kita akan masukkan ke dalam piping bag. Kita akan pipekan lebih kurang anggaran 8 gram. Dan kita bakar selama 30 minit. Untuk resepi Florentine Snapseed, kita bakar dulu bahan-bahan yang kekacang tadilah lebih kurang dalam 15 minit. Selepas disejukkan, baru kita campurkan dengan tepung Florentine. Kita gaulkan sekali dan kita akan masukkan ke dalam paper cup lebih kurang dalam 7 ke 8 gram dan kita bakar lebih kurang dalam 30 minit. Saya mewakili semua wanita di PPR Batu Muda dan Kitchen Community ini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin.